Aku tak pandai bercakap. Aku takut salah. Aku takut kalau dia pandai-pandai dengan aku. Aku tak suka kan? Atau sebenarnya aku takut orang yang tak suka aku. Okey kelas, semua okey ke hari ni? Okey, sebelum saya nak start kelas hari ni, saya nak minta seorang untuk present topik lepas. Boleh? Boleh. Okey, saya random pick tau. Saya nak minta Yuna, awak present topik lepas boleh? Tapi doktor, saya belum bersedia lagi lah. Lah, kenapa tak bersedia pula? Saya bukan minta ni pun, awak kena terangkan topik lepas je. Saya nak tahu awak faham ke tidak. Boleh? Kau ni pergi je lah. Banyak betul lah alasan. Kau tengok ni tu. Banyak sorang betul. Tu, di depan je pun. Itu pun susah. Tak apalah. Kau dah senyap macam tu. Okay, anyone else? Nak present tak ke depan? Yuna, kau okey tak? Ya, aku okey je. Cuma aku takut lah nak cakap dengan semua orang. Kenapa kau takut? Jangan takut, aku ada. Yuna. Yuna. Avoidant personality disorder, gangguan personality yang buat seseorang terlalu takut dikritik, ditolak atau dipandang rendah. Ciri-ciri ni adalah dekat Yuna. Yuna, kenapa kau selalu menyendiri? Kau rasa orang judge kau ke? Rasa semua orang tengok aku pelik. Aku takut buat salah. Okey semua. Hari ni saya nak bentang tajuk yang doktor ajar minggu lepas. Kau ni cakap kuat sikit boleh tak? Tak dengar lah. Dah lah pelak. Kepek pula tu. Tak apa-apa. Cakap lah betul-betul. Mungkin sebab kau punya pengalaman lama kot. Trauma kau. Sebab tu kau jadi takut. Ya, aku pernah kena gelak dulu depan kelas. Tapi aku tak nak rasa macam tu lagi. Tanda-tanda dia orang avoidant personality disorder ni, dia elak interaksi sosial, dia rasa diri dia tak cukup baik, dia seorang yang sangat sensitif dengan kritikan, dan orang yang alami avoidant personality disorder ni juga dia takut kalau diri dia memalukan diri sendiri. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam doktor. Okey. Ni nama siapa ni? Yuna. Yuna sihat tak? Alhamdulillah. Okey, Yuna boleh bagi tahu doktor tak kenapa Yuna datang jumpa doktor hari ni? Ada masalah yang boleh Yuna ceritakan dengan doktor? Saya takut. Semua mengata saya. Tapi saya nak cuba jadi berani. Faham. So, awak rasa takut lah. Okey, Yuna macam ni. Sebelum tu cikgu nak beritahu awak, perasaan takut, cemas, bahagia, sedih tu semua normal. Sebab semua manusia akan rasa benda tu. Tapi, kita ada cara dan untuk atasi masalah-masalah tu. Doktor ada cara untuk awak atasi rasa takut awak tu. Okey, doktor tunjuklah macam mana cara-cara dia. Cara ni dah banyak orang aplikasikan, and then orang tu slowly dia akan dapat recover dia punya masalah takut tu. Okey, awak pejam mata, awak imagine awak dekat tempat yang awak suka.
pejam mata. Okey, awak tarik nafas. Hembus. Tarik nafas lagi sekali. Okey, hembus perlahan-lahan. Okey, doktor bagi awak masa untuk awak imagine awak ada dekat tempat tu. Awak bukan berada di sini tapi awak berada dekat tempat tu, which is tempat favourite awak. Okey, dah boleh buka mata? Okey, macam mana perasaan awak sekarang? Saya rasa tenang. Tenang sikit kan? Sebab awak imagine awak dekat tempat yang selamat. So, caranya awak boleh applykan bila awak rasa takut ataupun rasa takut yang melampau lah. Awak boleh applykan teknik yang doktor ajar ni, okey? Teknik ni awak boleh applykan bila awak rasa takut yang teramat lah. Contohnya awak masa kelas tu kan, and then tiba-tiba awak rasa macam rasa takut, tiba-tiba pressure datang kan, dan awak terus je ingat dekat teknik yang doktor ajar tu, and then awak boleh aplikasikan masa tu juga. Okey, sebelum doktor tamatkan sesi kaunseling ni, doktor nak ucapkan terima kasihlah dekat awak sudi datang dekat doktor untuk ceritakan masalah yang awak hadapi. Hopefully sedikit sebanyak teknik yang doktor sharekan tu dapat membantu dan mengurangkan rasa takut yang awak hadapi sekarang. Okey, terima kasih. Terima kasih doktor, saya akan cuba. I'm so proud. Wow. Okey kelas, hari ni saya nak seorang juga untuk bentangkan topik lepas. So, Yuna, awak boleh bentangkan tak topik lepas? Boleh doktor, saya cuba. Ingat, kita jangan cepat nilai orang. Jangan cepat label orang sebagai sombong. Sebab kita tak tahu apa yang orang tu rasa. Ingat, kami bukan sombong, tapi kami cuma takut. Kesihatan mental itu penting, dapatkan bantuan jika perlu. Dalam kes ini, Yuna menunjukkan ciri-ciri avoidant personality disorder seperti yang dinyatakan dalam DSM-5-TR, termasuk mengelakkan interaksi sosial, sensitivity, melampau terhadap kritikan, serta perasaan rendah diri yang berpanjangan. Gangguan ini bukanlah sesuatu yang jarang berlaku, namun sering tidak disedari kerana individu kelihatan normal dari luar. Dengan intervensi awal seperti kaunseling, terapi kognitif dan sokongan sosial, individu boleh belajar mengurus ketakutan dan meningkatkan fungsi sosial mereka. Masyarakat perlu lebih peka, tidak menghakimi dan memberi ruang kepada individu yang sedang berjuang dalam diam. Remember, avoidant personality disorder bukan kelemahan, tetapi keadaan yang memerlukan kefahaman dan sokongan.